Kalau engkar, ni yang tegar-tegar ni saya nak nasihatkan. Penguasaan yang kami jalankan, saya mengambil contoh turun padang pada baru saja pada pagi tadi. Lebih kurang 30 kompaun kami keluarkan puan. Sebabnya kami dapati ingin saya tekankan KPDN penguasaan ni bukan kami ambil tindakan, tidak. Sebenarnya pada 13 hari bulan pelaksanaan yang lepas ni, 2 hari semasa pelaksanaan tersebut kami lebih kepada advocate dan facilitate. Mana penguasaan BMah kami tekankan. Mana pada hari pertama dan kedua tu kami minta lah tolong sangat peniaga ni, tolong tak ada harga, letaklah tak ada pintek dan sebagainya. Masuk hari ketiga ni, tindakan penguasaan terpaksa jalankan lah. Sebab kami dah bagi amaran, kami dah bagi pemeriksaan awal dan sebagainya. Kalau engkar, ni yang tegar-tegar ni saya nak nasihatkan. Tindakan kompaun terus kami akan laksanakan. Utama adalah untuk menggalakkan perdagangan dalam negeri, dan salah satu faktor pilar lain untuk penguasaan atas jalan oleh pihak kementerian. Selain daripada SHMP ni untuk membantu rakyat di luar sana juga, kami ada juga program PJRM, program jualan ramah madani, yang saya rasa benda ni dah sentiasa dekat di hati rakyat. Apabila ada saja jualan ramah madani ni, dia punya sambutan amat menggalakkan puan. Baru-baru ni kebetulan kami sedia walkabout bersama YBSco. Kami lancarkan SHMP di salah satu pasaraya ni. Di situ juga kami buat program jualan ramah madani, di mana rakyat boleh mendapat 2-in-1. Maknanya harga maksimum simpanan pun dapat, dan boleh berbelanja dengan jualan harga yang murah, 30% murah daripada ke pasaran, membeli untuk sambutan Tahun Baru Cina ini. Kalau PJRM ni kita ada sebanyak 182 lokasi, dengan anggaran melibatkan SKU lebih kurang 50 jenis barangan, daripada pelbagai kategori barangan asas, sayur-sayuran, barangan kering dan makanan dalam tin, yang merupakan barang-barang keperluan asas yang dekat di hati rakyat. Talian 019 848 8000. Nombornya pun mudah nak ingat puan. Lepas tu kita ada juga call center talian 1800 kita, 1800 886 800. Kalau yang suka keyboard warrior ni, selalu apa keyboard dan sebagainya, boleh terus e-aduan kepada e-aduan@kpdn.gov.my. Dan kami juga ada aplikasi Easy Adu KPDN. Dan jika di Selangor, saya nak wawarkan juga nombor bilik gerakan Strike Force KPDN Selangor ini dengan nombor 03-551 44393. Bagi adu-aduan bekalan harga, kami akan siasat dalam tempoh 24 jam. Tepat gongsi Pak Choi dah nak dekat. Jika peniaga timbangnya tepat, rakyat Selangor mendapat berkat. Itu dia. Jangan terpuk lagi, ada satu lagi. Ada satu lagi. Okey, satu lagi puan. Gongsi Pak Choi dah nak dekat. Selangor FM publicity-nya hebat. Tanda harga perlu dia lekat. Pengguna bijak, peniaga berkat.